Lepas-lepas dia ayah tuan meninggal tu memang tak ada kita nak contact apa. Saya just wish tu je kan. Tak ada kita masih sikit kat WhatsApp macam tu je Betul betul kan. betul. Ada tu ramai lah kawan-kawan duk WhatsApp apa semua kan. Mana saya reply terus lah semua mana sempat. Tapi itulah settlekan semua. Alhamdulillah sekarang ni almost settle semua. Tinggal lagi inilah. Tinggal lagi harta pusaka apa semua itulah yang tak selesai betul-betul. Yang harta yang tak sempat tukar nama, yang tak tukar nama lagi kan semua kan. Itu saya tak ambil pot lah. Saya biar je family saya, abang saya yang uruskan semua benda tu. Saya tak nak menyusahkan orang kata kalau si mati tahu pun dia pun sedih kan kalau ada gaduh ke apa semua kan. Alhamdulillah tak adalah, adik-beradik saya semua okey, semua tak ambil pot sangat pasal benda-benda macam tu. As long as semua benda dapat diuruskan dengan baik. Itu je. So sekarang saya ambil mak saya jaga mak saya sekarang. Kau ada anak kakak lah. Saya jaga mak saya. Tak tahulah nak duduk sini berapa lama tuan. Tak tentu kan. Orang tua kan biasa kan. Dia bukannya kadang-kadang dia tak boleh nak duduk lama satu tempat. Tapi saya dah beritahu kat adik-beradik saya nak beritahu jawab tu, saya nak jaga mak saya kat sini.